Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuida Afia binti Muhammad Hanafiah. Dan saya Alfonsa Mitino Helmi selaku wartawan TVPSS anda pada kali ini. Pada hari ini, tanggal 26 September 2025 merupakan tarikh yang amat dinanti-nantikan oleh semua pelajar tingkatan 3 Semadah iaitu batch Mutasid Adin. Hari ini akan bermulanya lawatan kerja lapangan geografi tingkatan 3 anjuran Panitia Geografi Semadah yang bertempat di Bandaraya Melaka. Lawatan yang akan berlangsung selama 2 hari 1 malam ini disertai oleh 113 orang pelajar tingkatan 3 Semadah. Objektif program ini dijalankan adalah untuk memastikan para pelajar tingkatan 3 dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari di luar sekolah. Mereka dapat melihat dan menelusuri dengan lebih mendalam tentang kegiatan ekonomi di Malaysia seperti sektor pelancongan. Antara sektor pelancongan yang terdapat di Melaka ialah River Cruise yang bakal menanti kami di sana. Terdapat 4 aktiviti utama yang akan dijalankan sebagai sepanjang program ini berlangsung. Selain daripada 4 aktiviti tersebut, para peserta juga dikehendaki untuk menyiapkan borang responden yang akan diberikan nanti. Karena hanya kau yang tahu apa yang dirimu mahu. Teruskan semua itu dan jangan sekali mengalah sebelum kau mulakan langkah. Kejayaan itu bermula dengan bismillah. Pastikan nawa itu ikhlas kerana Allah. Pertengahan itu tawakaltu ala Allah. Pasti di penghujungnya insyaAllah kejayaan kan kau temui. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baiklah, bersama dengan saya, Ketua Panitia Geografi Semadah, Encik Faiz bin Sudin. Baiklah cikgu, apakah harapan cikgu dalam kerja lapangan geografi tingkatan 3 yang akan datang? Okay, baiklah, terima kasih kepada saudari Kansa. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk soalan tersebut, sudah pastinya saya menginginkan sesuatu yang lebih lagi pada tahun 2026. Pada saya, kerja lapangan geografi tingkatan 3 ini merupakan salah satu platform terbaik untuk saya nak perkenalkan kepada semua pelajar di Semadah. Lagi-lagi untuk mereka yang akan berada di tahun terakhir di tingkatan 3 yang akan mengambil mata pelajaran ini, mereka sebenarnya dapat mengenali dengan lebih mendalam tentang pengalaman dalam kita bereksplorasi di luar, kita menjalankan kajian di kawasan lapangan yang sebenar, dan ini sebenarnya akan memberikan satu impak yang lebih baik dan juga sedikit sebanyak kelainan yang dapat diperolehi dalam program lawatan kerja lapangan geografi tingkatan 3 ini. Baiklah cikgu, terima kasih atas jawapan ini. Sama-sama Kansa.
Baiklah, sekarang kita berada di tempat penginapan iaitu Hotel Balik Pulau Melaka. Di sini, para peserta diberikan masa untuk merehatkan diri dan membuat persiapan bagi menjalani aktiviti pada malam ini. Di manakah destinasi yang seterusnya? Nantikan. Baiklah, sekarang ini kita berada di destinasi yang seterusnya iaitu Uptown Melaka. Destinasi pada malam ini merupakan destinasi yang amat dinanti-nantikan oleh para peserta kerana pada malam ini para peserta boleh bersiar-siar bersama rakan-rakan di samping menyiapkan borang responden yang diberikan. Alhamdulillah, selesai sudah kerja lapangan geografi tingkatan 3 untuk hari yang pertama pada 26 September 2025. Diharapkan semua pelajar tingkatan 3 dapat rehat dengan secukupnya supaya dapat menyambung aktiviti pada keesokan hari dengan lebih bersemangat. Jalan hidup tak selalu seperti pelangi berwarna-warni, datang dan pergi. Masa-masa sulit ajariku sabar, bijak menyikapi, tak pernah sunyi. Bila melangkah dengan teman sehati, sejiwa, ada senang, ada sedih bersama, terukir di dinding hati selamanya. Teman sejati tak pernah bertanya, mengulurkan tangan, tak
kita berada di Bangunan Merah. Baiklah Indah, apakah aktiviti yang dijalankan oleh para peserta di sini? Baiklah, di sini para peserta dikehendaki untuk menyiapkan tugasan yang telah diberikan semalam, iaitu mini vlog. Di samping menikmati kemeriahan dan keindahan suasana di sekitar Bangunan Merah ini. Sejak kita pernah bertanya, hadir ketika kita tak berdaya. Apa yang bisa lebih berharga? Persahabatan seperti permata sinar selamanya. Alhamdulillah, siapkan tugasan sudah, bergambar sudah, membeli belah juga sudah. Kini kita berada di penutupan program. Terima kasih yang tak terhingga buat semua guru yang terlibat secara langsung atau tidak langsung. Khususnya buat Ketua Panitia Geografi Encik Faiz bin Sudin yang telah bertukus lumus menjayakan program ini. Terima kasih juga diucapkan buat semua barisan ahli jawatan kuasa kerja lapangan geografi tingkatan 3 yang memberikan komitmen yang terbaik dalam mengendalikan program ini. Saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga seroja di atas para, jatuh ditimpa buah berangan. Andai kata tersilap bicara, kemaafan juga saya pohonkan. Sekian sahaja daripada saya, TV PSS Semadah. Assalamualaikum. Didik kamu supaya menjadi insan yang berguna, bukan hanya yang berketat. Seterusnya, kumpulan yang jazz dia paling betul. Makan dodol, makan dodol. Oi. Apa yang main benda tu? Ni yang bawah ni. Alright, but it's a